baca Al-Mulk sebelum tidur. Tapi kalau saya tidur sebelum, saya baca surah Al-Mulk dilakukan selepas solat maghrib. Bacaan Nabi kata sebelum siapa yang baca sebelum tidur surah Al-Mulk begini. Dia pun baca lepas maghrib. Boleh. Dan yang paling afdal sebagaimana yang tercatat dalam hadis. Dengar baik-baik. Nabi kata man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah. Al-hadis. Siapa baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, okey? Kalau hadis itu suruh suatu amalan, kemudian sebut pula masanya, kita buat masa lain, harus. Faham? Tapi kita buat macam dalam hadis malam Jumaat, afdal. Faham tak lagi? Perintah buat amal kadang-kadang tak sebut masa, kadang-kadang sebut masa. Nampak? Contoh tak sebut masa, Nabi kata Iqra'u Yasin, bacalah Yasin. Tak kata malam Rabu ke malam pasal malam. Tak lagi. Nah, tapi kalau man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumaah, sebut malam Jumaat. Kita buat malam Jumaat afdal, kerana sama macam dalam hadis. Tapi siapa pergi baca malam Rabu atau malam Isnin dapat pahala. Tak afdal macam malam Jumaat. Faham? Soalan seterusnya sikit lagi.